Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam segmen Senang DM Dapat A. Untuk hari ini, Cikgu Suraya akan sambung kata adjektif juga ya. Kata adjektif yang kedua ialah kata adjektif perasaan. Korang tahu kan, dalam diri kita terdapat banyak perasaan. Jadi, cikgu berikan 3 contoh ayat yang menggunakan kata adjektif perasaan. Ayat pertama ialah, saya berasa seronok kerana dapat merayakan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Perkataan seronok ialah kata adjektif perasaan. Ayat kedua ialah, Fatin berasa sedih kerana tidak dapat menyelamatkan kucing itu. Dalam ayat ini, perkataan sedih ialah kata adjektif perasaan. Ayat ketiga pula ialah, Linda marah akan Intan kerana dia tidak dijemput ke majlis itu. Dalam ayat ini, perkataan marah ialah kata adjektif perasaan. Itu sahaja pada hari ini. Jumpa dalam video seterusnya. Bye. Semoga bermanfaat.